Okey. Baik, untuk baju kan, bahagian butang dia. So sebelah kiri, untuk orang perempuan sebelah kiri. Okey, yang ni kita kata bahagian luar kan. Sebelah kiri. Okey, so yang ni sebelah kanan. Nampak tak? So dia ada dua macam ni kan. So untuk sebelah kiri ni, kita nak potong dia setengah inci tau. Kita nak potong dia setengah inci. So kenapa kita kena potong setengah inci? Okey, yang bahagian kita potong setengah inci ini adalah bahagian yang kita nak jahit rumah butang. Betul? Rumah butang ya. Bahagian yang kita nak jahit butang. So kita potong dalam setengah inci. Okey, so kena hafal. Bahagian yang kita nak jahit butang. So kita kena potong setengah inci. Okey, so tanpa membuang masa sekarang ni, jom. Okey, so kita conteng sikit supaya kita nampak dengan lebih jelas. Ni bahagian luar tau. Tak apa je lah, nanti cikgu basuh lah kan. Okey, ni bahagian yang ni. Kalau kita tengok perbezaan dekat sini, okay, dia nak sama pula dengan kain lapik meja. So yang ni bahagian kiri rumah, bahagian kiri butang, dan bahagian kanan ni lubang butang. Okey, jom kita buat dulu untuk bahagian kiri. Untuk bahagian kiri ni, okey, so kita nak gosok dia. Standby setrika. Okey. So kita ambil je sabun. So yang ni bukan apa, nak memudahkan je. Nak memudahkan, nak bagi dia lekat. Nak memudahkan, bagi dia lekat. So, sebab dia ada dua lipatan dekat sini. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so yang pertama, Mimi nampak tak ni? Dekat bahagian ni. Tu. Okay. So Abi lipat dia ke situ. Kita lipat dia ke situ. Okay, so ni yang pertama. So pastikan dia sama lah sampai ke bawah. Kalau kata kita tak boleh nak agak, macam tu, tak boleh nak agak. So apa yang perlu kita buat? Okay, tanda. Ni Ubi, tanda supaya dia sama besar. Okey. Okey, baik. So yang kedua, lipat pi satu lagi. Okey, lipat pi satu lagi. So untuk lipatan yang kedua ni, okey, lipatan yang kedua ni kita bagi sama besar juga nah. Bagi sama besar juga untuk lipatan yang kedua. Tolong ambil tu sapu siapa. Dekat ujung. Okey. So saat ni dia akan macam mudah tau. So untuk membantu bagi dia lekat dengan lebih elok, so kita pakai fusi betik ni. Ni. Kita pakai fusi betik. So kita letak dia. Letak dia ni kat situ. Okey. So yang ni dia memang sahabat baik untuk tukang jahit lah. Dia sahabat baik untuk tukang jahit buat kerja. Dia mempercepatkan kerja kita. So dia akan bantu dia melekat lagi lebih elok. Okay, pastikan dia menyorok betul-betul kat bawah tu. Sebab bila dia kena setrika sekali lagi, dia akan cair. Macam tu sahaja. Okay, ni kita tolak sikit bagi dia masuk. So kita gosok dia. Dan pastikan kita gosok dululah bagi dapat line apa semua yang cantik tu. Okay. Baju Asiah ke, baju Mariam ke, kemeja apa lagi ni? Kemeja Ahsan ke. Okay, so yang ni adalah proses dia. Okay.
Okay, so siap. Yang ni untuk sebelah kiri. So, saat ini kita tinggal nak pergi jahit sahaja. Dan kita teruskan dengan bahagian kanan. Bahagian kanan So, bahagian kanan ni kita nak tebuk lubang butang. So, dia besar sikit lah. Dia besar sikit. Dia punya lipatan dia tu. Lipatan dia tu besar sikit. Dan tapi nak bagi dia panas dulu. Sebab tu gosok. Bagi dia panas. Okay. So, Abi rasa untuk yang ni kalau perempuan lagi ada banyak yang nak tanya, boleh tanya dan boleh buat. Tengok video ni berkali-kali, InsyaAllah mesti boleh buat. Okay. So, yang kedua lah. Yang kedua, kalau lah kata kita macam berapa Okay, ukok dekat sini. Ukok dekat sini. So, dia dalam satu suku. Okay, so dekat sini mesti juga dalam satu suku. Dia tak boleh kecil besar. Dia tak boleh kecil besar. So, kalau kata tak nampak, kena tanda lah. So, Abi buat macam ni. Kat ujung tu kita dah tanda. So, kat ujung ni kita tak sama. Okay. Tak sama. So, kita pegang. So, kita gosok. Macam tu. So, insyaAllah dia akan sama. Okay. Sebab ni kan dia straight sahaja. Okay, lagi satu Koshibo ni, dia macam melekat sikit tau. Koshibo dia tak sama dengan apa? Kain kita duk buat cotton tu. Cotton tu dia panas ke dia okey. Untuk Koshibo ni dia kena jaga-jaga. So, yang ni kita nak buat lipatan yang kedua. Itulah. Okay. Terima kasih jugalah atas permintaan sahabat Kalau tak, Abi pun tak akan buat Kita akan buat ikut yang mana sahabat sarankan. Dan kena komen kerap sikit apa yang nak belajar tu. Okay, so yang ni kita bubuh untuk bahagian sebelah lagi. Pun sama juga. Yang ni lebar sikit. So, lebar sikit dia akan masuk dengan elok je lah. So, kita letak di antara dia tu. Macam tu. Okay. So, nampak tak? Memang mudah bila kita ada alat yang boleh bantu mempercepatkan kerja kita. So, dia tak akan terbuka-buka lagi. So, jadi mudah lah bila kita nak jahit nanti. Okay. Okay. So, selesai kita punya lipatan bahagian depan. So, kalau tengok kat sini, so yang ni bahagian kiri, ni bahagian kanan. Okay, so yang ni bahagian kiri, yang ni bahagian apa perempuan. Abi buat tu perempuan kena hafal. Sama juga macam Abi dan Mimi pun, Abi sentiasa hafal benda ni. Okay, untuk belah kiri nak jahit butang, untuk sebelah kanan rumah butang. Okay. Okay.